Assalamualaikum guys. Sekarang ni kita nak pergi homestay bu. Tak tahu ni nak pergi makan dulu ke homestay bu dulu. So buat yang baru masuk jangan lupa like dan subscribe ya. So kemungkinan lah makan dulu, tapi rasanya kemas dulu. Tak tahu lah. So mari kita tengok perjalanan kita. Tunggu ibu. Ibu mana? Tak tahu tu rumah. Ya ke? Duk tidur lagi. Tidur. Macam mana nak pergi? Lah. Okay. Cuaca mendung hari ini. Mendung. Kita nak berjalan ni. GPS. Di musim banjir ini, utamakan keselamatan dan jaga diri. Kekal tenang dan berwaspada. Hingga berdepan musibah, persediaan awal main kat sini okey lah. info terkini daripada sumber yang dipercayai. Simpan dokumen penting dan bekalan makanan secukupnya. Dekat Pantai Irama. Segera berpindah Ramai dan orang ni. sentiasa bergerak dengan keadaan semasa. Paling penting, jangan panik. Dalam saat mencabar ini, Kimball komitmen menyokong usaha membantu mangsa banjir dengan menyediakan hidangan panas untuk dinikmati bersama. Mesej ini dibawakan oleh Kimball. Hampa di utara Separ. Semua lagu ada di frekuensi ini. 106.9 Suria. Nampak musim tengkujuh. Memang dinasihatkan tak adalah siapa-siapa mandi laut. Masih di situ, masih mau, masih datang rasa cinta. Kau tak pernah mengerti. Tak nak kawal. Standby. Standby ni. Tu lah ikat dia. Ya. Ada hak degi-degi nak mandi laut juga. Biasa Dia menyusahkan orang. Biasa dok geng ni tak ada kan. Dah ada kes. Ada standby lah. Tak tahu dah musim tengkujuh. Buat anak mandi laut dah penakut. Makcik ni bahaya anak kau. Janganlah. Baik ini pasang. Biasalah kata. Ikut sangat cakap anak. Tengok bendera merah semua pasang. Bendera. Tu ada KFC dah buka lah. Tu. Boleh nanti makan KFC. Kembali beroperasi KFC Pantai Irama. Tengah set up lagi tu. Dah lama tutup nanti. Boleh makan KFC. Tapi KFC yang dekat Shell Macang tu macam tak menarik sangat. Pelik rasa ayam ni. Kenapa tak standard? Mereka bukan selalu standard ke rasa? Tak faham ni. Biasa rupa tak standard, rasa sama. Ni rasa dia pun lain sikit. Okay. Sedap. Percaya jiwa kopi. Restoran ni apa Pantai Timur. Pantai Timur. Not course. Tengok kereta parking pantai. So
nak celah itu? Kenapa? Dulu sudah ada yang diam. Tu pantai timur Seri Bulan. KB Post Poster. Sekejap je. Boleh sarapan. Sarapan kan lunch. Lunch. Okay. Panas. Panas. Oh. Asasi laser ini. Energy all ini. Kita kat mana ni? Kau tahu. Bandar Baru Sarawak. Pantai Timur. Alah, naik kereta. Buat apa tu? Alah. Alright. Menolak troli. Mana dia purple? Ada tak pakai hari-hari. Hari-hari. Kau nak beli apa? Tak tahu. Alah. Cuba. Ada ke? Tu, minyak saja. Gimana? Gimana? Ibu lah. Ikut ibu. Mana ibu? Kat belakang. Tidur di pasar satu. I want apple one. Jelly. Pokoknya aku jelly. Mochi.
Nasi apa? Aiskrim. Nasi apa? Tahu. Cepat. Aiskrim yang last. Sebab tak percaya. Okey, last. Haa. Tak Last percaya. dah ni. Ha? Dah tak last dah ni. Yang last. Dia tak akhir. Yang terakhir. Sebab tu nak bayar semua. Oh ya ke? Kalau tak last jadi apa? Jadi air. Jadi air. Makan dengan saya apa? Bukannya kita selalu pernah makan ni ayah? Memang lah selalu. Ni kan? Aiskrim ni dengan ni Krim kan? Maria. Haa. Oh nak ke? Nak. Yalah. Nak try lain tak? Try apa? Aiskrim yang lain. Yang mana? Oh, aiskrim. Kikot. Boleh tak jalan kat bawah, jangan jalan situ. Jatuh ni kan. Jatuh. Nak ni? Mana? Tak sedap. Ha? Tak sedap. Ada plus tu, tak boleh. Tak sedap. Tanpa gula. Apa yang tak ada gula? Melon lah. Semua banyak gula. Ayah sama. Mana tu? Apa ni? Birthday tree. Apa tu? Ni. Ni. Abah, tengok yang lain. Sekejap lah. Ini pusing sama yang dia kan? Hmm. Hei, Apa? jangan gigi macam tu. Macam pusing je. Memanglah pusing. Nak try yang KitKat. Yang mana? Kita tak sedar. Biasa awak makan. Itu yang buah tu. Buah. Boleh lah. Apa? Nantilah. Jadi, Aduh, jatuh. Aiskrim mana ni ibu? Ibu kena ibu. Tak tahu. Ni lah je. Sedap ke tu? Tak apalah. Ibu nak sedap ke ni? Aiskrim. Ni aiskrim ni. Tak apalah, tercelur jalan. Ni Tak perlu. kocok. Milk cake koko. Haa. Sedap. Tak tahu. Dah pilihan ni lah je. Banyak aiskrim. Ni aiskrim, ni aiskrim. Pilih yang ni lah je. Aiskrim. Pilih yang mana? Aiskrim. Okay, kita pilih. Ni sedap. Ini yang ni. Buah tu. Nak mana yang coklat ni Yogurt, tu? Berry Yogurt. yogurt. Ha. Semur. Hmm? Semur. Semur berries yogurt. Mana? Sama. Okay. Ambil. Air tadi. Mana tu? Apa? Kena pilih yang dalam. Yang paling dalam. Sebab Sebab apa? yang paling dalam tu situ. Betul ke? Betul? Betul ke metod awak tu? Betul? Okey. Mana? Jauh sikit. Keras. Memanglah keras. Sejuk. Okey, masuk dalam tu. Salah. Masuk orang punya, orang lain dapat. Balik awak nganga. Bagi pula dia yang kurang duit. Yalah. Okey. Banyak tak, Fan? Banyak. Tu. Jom. Apa yang awak beli? Mainan. Mainan? Tengok banyak awak beli. Roti. Itu bukan sponge tau. Apa? Itu bukan sponge. Itu roti warna-warni. Kopi. Habis dulu. Habis. Ibu tak ada duit. Saya kata. Why, mate?
Wine. Awak kena belajar menolak troli. Tak marah dulu lah. Terus slow lah, terus slow. Kau sampai sini je ya? Tak ada lah. Okey. Okay guys, kita dah sampai tempat makan. Ini guys, kita makan ini. Nasi apa tu? Nasi putih. Campur. Kulit. Kulit ai. Tutup my kulit please. Sedap yang goreng dia. Ya. Itu lah crispy. Yang goreng. Enak. Crispy. Saya vegetarian, okay? Apa kau omong? Sudah Tuhan. Terungnya. Bila? Saya vegetarian. Untuk hari ni lah. Malam ni tak. Malam ni tak. Malam ni makan lagi. Oh. Sedap tak? Oh. Sekejap guys. Sedap. Ayam goreng sedap lah. Air satu ya? Air, Air. lagi nak ambil teh obeng. Teh obeng. Kecil pun. Mana tadi ni? Tak ada. Teh obeng tu yang ada. Cuma tak tempat ambil je. Nak tamat kan? Tak apa, awak makan je. Terima kasih. Kan. Crispy. Belok oh. Mana? Okey. Tak apalah asyik gambar awak. Jangan. Tengok sikit. Tak, If nak tengok Didi kan? Oh. Asyik video awak makan dia boleh pula. Guys. Nanti aku buat video game sebab dah lama tak upload. Masih makan je. Saya. Kau tengok ah nanti. Kalau ibu tak tidur lagi lah. Ya, ya. Dua video kenapa kena mengenal dengan ibu? Kalau ibu tidur kenapa? Oh, Ibu yang tidur bukan you. don't tell the secret. I know. What secret? Pakai cukup. Bah, Ha? aku tinggal tahu lagi. Oh. Saya bagi tahu. Tak lorang. Jangan berlaku. Sepatutnya ada cuti banyak orang pergi pantai kan?
Nurin dapat offer nurse gigi, Boleh. nurse pergigian. Mak kan nak pergi hantar dia 19 bulan 1. Mana? Penang. Oh. Kerja tu? Belajar lah. Dah habis nasi. Macam mana daripada IT jadi nurse gigi? IT tu baru habis lagi, tak habis lagi, dia kena intern lagi 3 bulan ke apa bulan. Oh. Sampai itu kan ada interview untuk nurse. Hmm. Dia masuknya sebab IT tu takut nanti susah dapat kerja program kan. Pelatih kan. Untuk government. Nurse. Tapi kalau misi gigi dia sijil 2 tahun je. Tapi at least okey lah, dia dah ada IT punya diploma. IT tu habis tak habis? Habis. Habis. Dengan intern lah. Oh. Nah, intern ni itulah nak adjust untuk lulus masuk habis juga dengan lecturer dia. Sebab lecturer dia nak tahu juga consider dia pergi belajar ni, consider macam intern juga. Dia kan dah dapat intern dekat tempat kirah kerja. Kakak Aisyah dah balik ke? Sebab sayang lah kalau tidak kan tak dapat diploma. Ya. Sebab exam tu pun dah lulus. Internship je. Cik Aisyah balik esok naik kereta api. Dia kata balik hari Sabtu. Nampak tu lupa. Sebenarnya IT kalau kat sini agak dia tu dapat government. Tapi dalam bidang nursing pun esok-esok macam ingat tak lulusan dah habis tu. Encik Ina semua kan tiba-tiba masuk IT kan. Walaupun tak ada background IT. Tak ada yang ada background Dah habis IT. tinggal mungkin ayam. Dia boleh juga. Future. Dia masuk government dulu. Itu sebenarnya saya dah beli je ikut mana ada macam tu. Untuk sistem kan. Government pun nanti hospital yang dia kata tu nanti nak buat yang sistem punya. Dengar juga. Dia macam tu dia tak dipanggil IT. Sebenarnya Yalah. daripada user. China tu bukanlah IT. Dia user yang boleh operate sistem. Operate lah, dia just key in je lah. Troubleshoot tak apa lah. Kalau macam kalau Nurin jenis Pakistan duduk luar, apa IT? Duduk KL kan? Jadi tak salah. Dia okey dia duduk luar tapi gitulah. Sedap ke ikan? Terima kasih. Kalau nak duduk Kelantan, dia tengah target kerja government lah. Swasta payah sikit. Bukan payah lah, tak balik dengan Kalau misi gigi tu pun tak tahu lagi mana esok-esok dia kena campak. government lah kan. Government. Government biasa dia tak kasi tempat. Macam ni, terus macam ni. Terus betul lah kau buat macam tu. Lepas tu macam ni. Lepas tu lagi satu. Boleh jadi ni. Boleh dia apa? Belajar pasal basic. Basic tak perlukan jadi doktor kan? Kan perlu. Doktor juga.
Dentist, dia boleh dentist dia boleh buat. Tak boleh gitu. Dia mesti pergi gigi esok-esok relax je kerja dia. Habis. Habis air. Sedap. Kenyang guys. Hmm? Sedap. Sedap Ni. Habis hai. Tak pergi ibu pun. Ha? Wah. Apa? Okay, kita kat mana ni? Dekat pantai. Okay. Angin. Bukan. Tadi ni live sama ingat dedek. Oh ya. Bila? Ini daripada sini. Jam turun. Jangan turun. Sekalian jam. Pantai Irama. Nak belon. Mana ada belon? Nak sabun. Ada sabun. Sabun belon. Oh, melon. Jom. Jom. Okay kawan-kawan, kita di Pantai Irama. Kalau ke kabar aku. Jawab. Cakap yang handsome. Kita anda tak boleh ikut. Ayah tak handsome. Tak boleh ikut. Ayah handsome. Okey, jom masuk dekat. Kita nak ke mana? Tahu. Nak ke mana ni? Tahu. Ni tak tahu. Ni siapa ni? Siapa nama? Mariam. Mariam. Ni? Lutfi. Tu? Hey! Luqman. Man. Kau baring kat atas. Kau ada beri. Ibu mana? Ibu tak tahu. Aku mana? Ibu dah lelaki ke? Kak Yang. Dia main super adventure. Tak ada better. Phone. Tak ada better lagi. Mana main? Saya ada better sikit. Mana main? Nak. Coba. Ada. Alah. Fogut lah. Mak Fi. Mak Fi. Hey, situ. Fi nak pergi mana Fi? Ha? Nak pergi mana? Nak pergi Balik. Balik rumah siapa? rumah kita. Oh, rumah Fi. Okey. Jom. Ya dah rumah Fi. Kita dah sampai rumah Kak Yang. Buat apa pergi rumah Kak Yong? Main. Nak buat apa main? Mana boleh main?
Mana bola? Bola. Adik. Man. Ya tepi. Oi, macam mana awak tendang tu? Alasan. Ni nampak yang ngalir ke kat mana? Mana pun kata tu boleh kali. Kepi, kita mancing. Kepi. Saya nak mancing. Okey, Kepi pegang. Tapi ni. Pegang baby. Pegang gini baby. Ni ada kat atas. Ha. Tu ramai orang mancing kat sana tu. Ha. Tu. Terror adik tu macam ni. Justin ada tu. Justin. Ya? Kencing ah, kita nak tahu. Oh, mancing ni kencing. Ada gedang. Saya datang balik. Oh, pedang. Ada. Tak ada apa. Mana? Tak ada umpan. Sini kot. Balik. Sini kot. Dapat Yom. Gitu. Pasal lah pancing ni lagi panjang daripada awak. Pan. Buat apa? Ada anak ikan sikit-sikit. Main bola. Ui. Saya nak sempat. Man! Man! Cepat Man. Mana aku tunjukkan siapa yang sebenarnya. Perempuan! Cleaner! Mai tak lupa Kamu umpat mana? je. Alamak. Angkut. Pas. Tak ada umpan dah. Sampai. Ni tak teringat tau. Yes!
Mana pasal lambu? Pasal daripada sungai kan. Itu pasal yang oh, nak beri rupuk bau sedap nan tebang. Rupuk yang panjang, tebang. Oh lah. Tak kata aku ambilai. Apa jago tu dulu? Itu kan pasir. Pasir. Si. Bawa pemain. Dia potong rumput. Rumput mana? Tak buat apa? Tengah rumput tu. Pan jangan duduk. Tu dia bergerak ni. Apa? Apa yang bergerak ni? Kayam. Apa? Ini aku tak jam. Ini jatuh ni hati-hati. Tak dapat lagi. Tunggulah. Angin. Korang kena senyap baru dia dapat. Korang tak senyap. Jangan bimbing. Dia angkat sama-sama. Ayah, kalau mancing ikan kena diam Taklah. Lepas tu, Dia pun dengar pun kat atas. dia tak diam ikan mana dengar kat atas. Ayah aku kata. Oh, dia tiba. Aku tiba. Saya tiba jatuh tiba. Ayah? Mana? Ayah. Pan belakang. Awak ni besar sangat lah. Orang lain tak nampak lah. Tu je boleh bergerak. Ipan, buat apa ni? Mancing. Memancing. Mancing. Mancing apa? Ikan. Bersama? Kat yang dengan man botak. Dengan man. Why? Man botak. Man, sakit ke? Kau memancing ke mengendap? Macam mengendap je. Ya, tongging-tongging semua apa hal. Tengok ikan. Tengok ikan mana nampak ke? Tengok nanti dia bergerak. Dia situ. Angin kot.